di rumah. Ya, okey, Alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, selamat datang ke Zoom meeting kita malam ini di syarikat Volten International. So, setiap hari Rabu kita akan bersiaran secara online ya di Zoom meeting ini di dalam topik Net Commerce Seminar Online. Okey, jadi saya perkenalkan, saya Taqiyuddin Fazil sebagai moderator, sebagai MC dan juga sebagai speaker juga pada malam ini. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, first kali kita nak minta kerjasama anda untuk kongsikan link Zoom meeting ini kepada rakan niaga anda, kepada network anda, kepada bakal klien, okey, kepada yang mana yang telah menggunakan produk V-Series Volten ini supaya mereka masuk dalam Zoom ini, okey. Sebab apa? Sebab kita percaya dalam bisnes ini, okey, bila kita ada newcomer, okey, kita ada new client, akan adanya orang kata apa, result untuk kita lah, okay? Sama ada result tu dari segi income ataupun dari segi kesihatan untuk customer kita ataupun untuk klien kita kan. Baik, jadi tuan-tuan puan, first kali kita nak ucapkan selamat datang kepada semua participant yang berjaya masuk kali ini. Alhamdulillah. So tahniah buat anda. Kita doakan sama-sama semoga Zoom kita ini ambil masa dalam 1 jam ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan urusan kita. Okey. Jadi saya nampak awal-awal bila kita dah buka dengan montaj ini, ramai ejen yang masuk, ramai yang berjaya follow Zoom kita dari permulaan tadi dengan video-video montaj kita main, ramai yang masuk. Tahniah kepada ejen-ejen anda. Jadi pada malam ini saya akan mulakan dulu, yang mana kita bukan saya tak keseorangan, okey, di mana hari ini tuan-tuan dan puan kita akan bersama dengan dua insan hebat, iaitu pertama sekali saya, dan yang kedua bukan sama bukan saya. Pertama sekali adalah top 30 entrepreneur, iaitu Awang Isa Fatidin, ataupun kita kenali di Volten ini adalah Pak Cha. Ini dia merupakan top 30 Malaysia terbaik lah di Malaysia dan merupakan top 50 international ya, untuk ranking di Volten ini ya. So yang kedua, yang mana Pak Cha ni asal dari Kedah, seorang petani, dan malam ini beliau akan berkongsi dengan kita dari segi motivasi ataupun dari segi pencapaian beliau lah, yang telah beliau capai di Volten ini. Seterusnya kita akan jemput juga Tuan Rosli Osman, seorang peniaga mi Jawa, merupakan top 30 Malaysia. Alhamdulillah, tahniah kepada Tauke Mi Jawa ini dari Seremban. Beliau akan kongsi dengan kita bagaimana kita nak buat duit ya. Baik, jadi sebelum itu saya akan mulakan dulu untuk permulaan ini di Net Commerce Seminar ni ya. Yang mana kita percayalah, sebab apa hari ni kita dikesibukkan, kita hari ni keluar rumah kan, sama ada kita hari ni nak cari kita bekerja dengan kerja hakiki kita kan. So saya percaya ramai hari ni sedang menyusun dia punya, orang kata apa, dari segi portfolio income dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dah dapat gaji hujung bulan, masuk awal bulan dah habis gaji dia kan. Jadi mungkin sekarang dia tengah susun elok-elok dan dia tengah struggle nak cari duit tu kan. Untuk dia tampung perbelanjaan setiap bulan, ataupun mungkin di tengah bulan sudah mungkin kat situ dia dah rasa orang kata sesak kan. Jadi tuan-tuan puan yang mana masuk ini, kita doakan semoga anda berjaya, semoga berjaya keluar daripada masalah kewangan. Sebab apa? Kita tahu hari ni semua bila sibuk pasal duit ini, dia orang dah tak fikir dah tentang kesihatan. Kerana yang penting keluarga dia happy, anak dia dapat makan, isteri dapat makan, orang yang disayang tu dapat makan, di rumah ada cukup pakai, cukup makan. Betul tak? Tapi yang penting tuan-tuan puan, kita sebagai ketua rumah kena jaga kesihatan. Kita kena jaga kesihatan. Duit juga, kerja juga, kesihatan kita jangan lupa. Ya. Jadi itulah sebab utama kenapa kawan-kawan kita, iaitu ejen-ejen Volten, suruh kita masuk, invite kita masuk dalam Zoom ini untuk kita nak cari solusi lah, dari segi masalah kewangan dan juga masalah kesihatan. Baik, jadi tuan-tuan puan, yang mana hari ini kita akan berkongsi dengan anda, iaitu profil syarikat, yang mana hari ini Volten International ini tuan-tuan puan memang sudah pun berkembang jauh sebenarnya.
Jadi saya nak tunjukkan anda permulaan Volten ini bermula di Malaysia. Okey, dan anda boleh saksikan video korporat ini dulu. Okey, untuk anda faham kenapa anda kena buat bisnes Volten ini. Jom kita sama-sama saksikan video. Volten International, transforming lives globally. Welcome to the world of health, wealth, and beauty. This is where dreams are born. This is where lives are transformed. This is the world of Volten International. Every great achievement begins with a single vision, and behind that vision stands an extraordinary leader. Datuk Ismail Che Ani, founder and president of Volten International, a visionary with more than 20 years of experience in business and the networking industry. His mission is to help ordinary people earn an extraordinary income and their dreams come true with Volten and have a healthy and successful lifestyle. From a humble office in Puchong in 2018, Volten has grown into a global force, expanding across 10 countries with 8 regional headquarters, 13 official branches, 3 manufacturing facilities, and more than 300,000 active agents. From Malaysia to Asia, and from Asia to the Great achievement begins with a single vision, and behind that vision stands an extraordinary leader. Datuk Ismail Che Ani, founder and president of Volten International, a visionary with more than 20 years of experience in business and the networking industry. His mission is to help ordinary people earn an extraordinary income and their dreams come true with Volten and have a healthy and successful lifestyle. From a humble office in Puchong in 2018, Volten has grown into a global force, expanding across 10 countries with 8 regional headquarters, 13 official branches, 3 manufacturing facilities, and more than 300,000 active agents. from Malaysia to Asia, and from Asia to the world. Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia, Laos, India, Brunei, Singapore, Vietnam, and the Philippines. We are a registered member of the Direct Selling Association of Malaysia, DSAM, since 2023. Our achievements include awards from the Brand Laureate, Best Brands, e-branding, and various international honors in leadership and e-commerce innovation. Volten International is the leading black ginger products brand in Malaysia, driving a health revolution that empowers a stronger and healthier lifestyle. Powered by super extraction technology with active compounds up to 2.26%, surpassing global industry standards, all formulated for total body wellness. Manufactured in Volten's own facilities with halal and HACCP certifications, ensuring world-class quality standards. With a foundation of good health, Volten enhances natural beauty through its Vinte beauty range. We created financial freedom with Volten Net Commerce business platform, combining networking and e-commerce to fast-growing business industries. Through professional training programs such as VBEST, GVSS, VSS, Next, Now, Leadership Training, TTP, and Net Commerce seminars, Volten does not just build agents, we build future leaders. With the Net Commerce platform and Volten Smart App, every agent can manage purchases, track real-time commissions, and access digital learning, all at their fingertips. Volten is a business, a turning point life. Volten is extraordinary opportunity for business growing. Volten is a stage for legacy. Together with Volten, we build a business that lasts a lifetime. Volten International, transforming lives globally. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Jadi anda dah lihat dah video korporat tentang syarikat dan sedikit saya penerangan tentang syarikat Volten, di mana tuan-tuan dan puan, syarikat Volten iaitu dia punya pengasas dia adalah Datuk Ismail Che Ani yang berpengalaman dalam industri networking ini lebih 20 tahun ya, sebagai founder dan juga presiden bersama dengan Puan Nur Zahirah, iaitu Puan Nur Zahirah co-founder dan juga vice president.
Jadi mereka ini telah berjaya sebenarnya di syarikat sebelum ini sebagai status jutawan lah sebenarnya. Okey, jadi kalau ikutkan mereka ini dah berada dalam orang kata bebas masa dan juga bebas kewangan ya. Jadi kalau ikutkan mereka tidak perlu lagi untuk nak susah payah kan, nak tambah nak cari kerja, nak cari duit ke, nak orang kata boleh pergi mana-mana yang mereka suka lah. Okay? Tetapi Alhamdulillah hari ini kita nampak hala tuju founder dan juga presiden kita sangat jelas. Okay? Mereka ada tujuan ya, yang mana dengan kejayaan demi kejayaan yang mereka kecapi hari ini, mereka menubuhkan satu syarikat iaitu Volten. Kenapa mereka tubuhkan? Pada asalnya mereka telah menjumpai satu formula iaitu dari segi manfaat kesihatan lah. Okay? Sebab apa? Sebab mereka hari ini telah bertujuan untuk membantu lebih ramai lagi. Okay, sebab apa? Kalau mereka saja berjaya, mungkin kawan-kawan mereka, orang sekeliling mereka tu belum berjaya. So dengan niat yang betul, mereka hari ini tubuh syarikat untuk memberi peluang kepada orang sekeliling, kepada kita hari ini yang mungkin sedang mencari satu solusi lah dari segi kewangan dan kesihatan ini. Mereka berkongsi bisnes dengan kita. Itulah dia. Berkongsi manfaat kesihatan dan juga berkongsi bisnes. Jadi tuan-tuan puan, bila hari ini founder Datuk Ismail dan juga Puan Haiza menjumpai formula hala hitam ini, hari ini tuan-tuan puan, syarikat kita hari ini pada 2018 mereka jumpa dan hari ini telah pun masuk tahun ke-7. Dan hari ini Datuk Ismail Chai ni telah pun mendapat leadership brand leadership brand and branding award yang mana dalam satu award lah di tahun 2021. Dan tuan-tuan puan, pada 2021 juga syarikat Volten mendapat SME Best Branding Award. Dengan hari ini kita tengok hala tuju yang jelas lah bila Datuk Ismail membawa satu formula iaitu hala hitam ya. Jadi anda lihatlah di sini, anda tak perlu risau dengan hari ini award yang kita dapat. Kita hari ini berlesen, syarikat Volten ini berlesen, yang mana pada permulaan kita hanya mendapat lesen 1 tahun, dan bila kita renew pula yang kedua dapat juga 1 tahun, dan alhamdulillah lesen kita masih hidup sehingga 2028. Bermakna kita dapat lagi renew 5 tahun ke depan. Selepas 2 kali kita renew 1 tahun, kemudian kita dapat pula renew dengan tempoh 5 tahun. So anda jangan risau, dan hari ini tuan-tuan puan, kita juga telah orang kata menjadi ahli di dalam DSAM, iaitu Direct Selling Association Malaysia, yang mana kita tahu pertubuhan DSAM ni telah lebih 45 tahun ya, dan boleh katakan ribuan syarikat multi level, ratusan syarikat direct selling yang orang kata cuba untuk dapatkan ataupun menjadi ahli di bawah pertubuhan ini. Tetapi hanya 150 syarikat sahaja yang terpilih, tuan-tuan puan, yang terpilih. Dan alhamdulillah di dalam DSAM itu juga mempunyai orang kata syarikat-syarikat yang gah lah, yang bukan sekadar di Malaysia, tetapi juga syarikat di luar negara lah, yang mana dia punya tempoh hayat dia dah lebih 50 tahun syarikat yang di bawah pertubuhan ini. Ada yang dah 80 tahun di bawah syarikat di bawah pertubuhan ini. Tetapi kita sangat bersyukur yang mana Volten terpilih, orang kata berjaya untuk menjadi salah satu syarikat di bawah dilantik lah, di bawah pertubuhan di SM ini. So alhamdulillah kita walaupun baru 7 tahun, boleh katakan masih barulah syarikat tempatan, tetapi kita seiring dengan syarikat-syarikat gah di luar sana. So itulah dia tentang syarikat Volten ya. Baik. Kenapa DSAM memilih kita, yang mana dia menilai dari segi etika. Etika dari segi melihat dari segi pengurusan syarikat, dari segi produk, dari segi lesen. So banyak sebenarnya melihat dari segi marketing plan. So itulah salah satu sebab yang mana kenapa hari ini kita terpilih lah di bawah DSAM. Dan tuan-tuan puan, syarikat Volten ditubuhkan pada 2018 seperti saya katakan, dengan bermula di Malaysia. Hari ini alhamdulillah Volten telah pun pasarkan ke 10 buah negara. So pada tahun ini syarikat Volten telah buka office di Filipina secara rasmi ya. Baik, dan seterusnya tuan-tuan puan, kita punya ibu pejabat mempunyai
10 ibu pejabat untuk pejabat-pejabat antarabangsa, okey. So dan 12 cawangan, ya. So kita ada 3 kilang di Malaysia, 3 gudang, dan juga bila mana kita mula 2018 hanya dengan mula 5 staff sahaja. Okey, 5 staff 2018 dan kini 2026 kita telah mempunyai 200 kaki tangan staff. Okey, seluruh dunia lah, okey, iaitu 10 negara yang kita buka ini, tuan-tuan puan, dan saya lah salah seorangnya, okey. Dan alhamdulillah tuan-tuan puan, semenjak 2018 sehingga kini ejen yang telah menjadi ejen yang berdaftar dengan sah, kita seramai 300,000 ejen yang berdaftar. Itu dia. Baik. Jadi alhamdulillah lah, ini satu perkembangan yang sangat bagus, dan Volten merupakan peneraju kepada halir hitam. Peneraju, orang kata market leader lah untuk produk yang berasaskan halir hitam ini, ya. Baik, seterusnya. Okey. Inilah dia. Okey. Anda boleh lawati ibu pejabat kita di mana di Seksyen 15 Shah Alam. Anda boleh datang, anda sebagai ejen yang sah, walaupun anda hanya menjadi consumer sahaja, pengguna sahaja pun anda adalah ejen yang sah. So datanglah tengok sendiri bangunan kita ini di Seksyen 15 Shah Alam yang mana kita miliki dengan nilai lebih 10 juta ringgit, tuan-tuan puan. Alhamdulillah syarikat kita ni dan juga pejabat kita di setiap kawasan, iaitu di Sungai Petani, Ipoh, Johor Bahru dan Melaka ini, boleh katakan total payout kita dah bayar lebih kurang dalam lebih 20 juta. Okey, dan alhamdulillah bangunan-bangunan kita ni kita memiliki secara tunai. Okey, so kita tidak ada hutang lah, alhamdulillah. Baik, so itu mengenai cawangan kita, dan ini merupakan cawangan-cawangan di Malaysia dan juga di luar negara yang mana terdapat lebih 22 22 syarikat cawangan lah. Dan yang terbaru baru minggu ini, okey, adanya pelancaran office baru di India. Okey, yang mana pada baru ini Mr. Balan, okey, Mr. Anson, BDM kita dan juga bos Datuk Ismail Chani turun ke Hyderabad, okey, yang mana merasmikan office baru di India dan juga merasmikan juga untuk 3rd anniversary di India, tuan-tuan puan. Okey, so itu satu pencapaian yang sangat luar biasa. Kita berikan tepukan maya kepada syarikat Volten. Kita sangat bangga dengan syarikat Volten, ya. Baik, itu mengenai syarikat. Dan juga bila kita sebut tentang manfaat kesihatan ini, ya, jadi kita nak tunjuk dulu anda produk yang berasaskan halir hitam, bagaimana kita orang kata proses produk halir halir hitam ini. Okey, jom kita saksikan video ini, ya. Have you heard of black ginger? Once a guarded herbal secret of ancient time, today this deep purple root is reshaping modern wellness science and redefining global healthcare industries. Black ginger, scientifically known as Conferia parviflora, is a deep purple rhizome from the ginger family. For more than 1,000 years, it has been used as a traditional herb to support natural energy and health. Black ginger is unique because it contains high levels of polymethoxyflavones as powerful bioactive compounds. Today, black ginger is combining the ancient wisdom and modern science, gaining global recognition for its potential to support vitality, body performance, and overall well-being. Over the years, black ginger has gained global attention, with many health and scientific articles highlighting its powerful bioactive benefits and potential to support human vitality. Many studies worldwide have examined black ginger. PubMed, a trusted global medical research database, has recorded 664 scientific publications from 1976 to 2024, showing strong and ongoing academic and clinical interest in this herb. Research highlights several potential benefits: boost stamina and physical performance, improving oxygen use and muscle recovery, enhances metabolism and weight management by promoting fat burning and thermogenesis, enhances vitality and overall wellness, helping maintain energy balance and resilience. Today, black ginger is more than a wellness herb. It's a rising global market asset.
The black ginger extract market was valued at $150 million in 2024 and is projected to reach $300 million by 2033. With increasing demand across food and beverage, cosmetics, and nutraceutical sectors, it is rapidly becoming a cornerstone in the global shift toward natural health solutions. Voltan International is a leading pioneer in black ginger product, with VR4 made from 100% pure black ginger extract as the key ingredient, has diversified into various black ginger V series, showing Voltan's leadership in black ginger-based wellness worldwide. Okey, baik tuan-tuan dan puan, anda dah saksikan dari segi proses hali hitam ini, dan hari ini kita tahu produk kita hari ini, semua produk kita 9 produk V series, ya, itu produk makanan dan minuman kita hari ini memang berasaskan hali hitam. Dan kenapa ekstrak hali hitam ni sangat bagus, ya, untuk kita yang di Malaysia ini mungkin agak barulah bagi saya pun agak baru untuk mengetahuinya. Tetapi dalam puan, ekstrak hali hitam ni kalau di Thailand, okay, sebab dia kita ambil dari Thailand, yang mana di sana kita panggil Thai ginseng lah, okay, atau namanya di sana dia panggil kracadam, okay, so nama Thailand dia. Dan dia tanaman Thailand, hali hitam ni telah pun orang kata dekat sana dah lebih 1000 tahun di Thailand. Memang dia orang gunakan di sana untuk perubatan tradisional lah, okay. So kajian sains moden juga menunjukkan bahawa tumbuhan ini mempunyai pelbagai orang kata pelbagai manfaat kesihatan secara menyeluruh lah, okay. Dan so hari ni kita nampak, kita tahulah hali hitam ini memang memberi tenaga kepada kita. So ramai yang bagi feedback kepada kita, 300,000 ejen yang berdaftar ini bila amalkan produk yang berasaskan hali hitam ni, okay, dia rasa lebih bertenaga kerana di dalam bahan hali hitam ini dia mengandungi bahan aktif iaitu bioflavonoid dan juga methoxyflavone, 5,7-dimethoxyflavone lah, okay, yang mana dua bahan aktif ini dia gabungan yang 2 kali lebih kuat daripada hali hitam yang biasa kita mungkin pernah dengar sebelum ni. Tapi kita punya hali hitam dari Voltan ni 2 kali lebih kuat, ya. Kenapa? Kerana hari ni dengan 10 kilo yang kita ambil, kita telah ekstrak menjadi 1 kilo. Itulah dia sebab kenapa hari ni anda patut ambil hali hitam daripada Voltan, ya. Dan tuan-tuan puan, kalau ikutkan tu memang banyak dari segi simptom, dari segi komplikasi yang kita hari ni alami, kita boleh amalkan, kita boleh konsum hali hitam ini. Contohnya macam ada masalah cirit-birit ke, alahan ke, masalah di bahagian perut kita ke, anti radang ke, kan. So ada juga yang sampai kronik, okay, untuk masalah kanser, okay. Ada yang masalah sakit tuan, ada masalah sakit puan. So banyak masalah yang kita tengok hari ni, komplikasi ataupun sintim-sintim ini, alhamdulillah, okay, asbab daripada pengambilan produk hali hitam dari Voltan ini banyak masalah selesai. Okay, itulah dia kenapa kita kena ambil dari Voltan ini. Okay, baik, itu tentang hali hitam. Kemudian hari ini tuan-tuan tak perlu risau, okay, kerana VR4 capsule, ini nama produk hali hitam kita ini telah mendapat kelulusan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada sijil dan juga mendapat sijil halal, okay, daripada JAKIM dan juga HACCP lah, okay. So itu untuk pengurusan pemakanan dari kilang kita, ya. Baik, jadi seterusnya produk hali hitam ini disokong, okay, disokong secara saintifik lah, ya, yang diiktiraf oleh dunia daripada 2 jurnal ini. Yang pertama iaitu Journal of the Medical Association Thailand lah, dan juga daripada Poland, okay, yang mana 2 jurnal ini mengkaji untuk masalah penyakit diabetes, okay, iaitu masalah kencing manis type 2, okay, yang mana hari ini dia punya fungsi untuk glukos hali hitam ni mampu mengurangkan glukos dalam darah ataupun dia merawat masalah gula dalam darah, ya. Okay, so hari ini tuan-tuan, bila pengambilan hali hitam ini memang agak signifikan lah. Sebab apa? Ada yang ambil sebiji satu pagi satu malam pun dah ada kesan. Ada yang ambil 5 biji 5 malam, 5 biji pagi 5 biji malam pun baru ada kesan. Tetapi untuk yang masalah yang lebih kronik itu ada yang sampai 30 biji satu hari pun ada. So bergantung kepada kondisi badan masing-masing lah. Okay, kalau tanya saya memang mengikut kepada kondisi badan masing-masing. So result tu pun memang kita tengok hari ni memang berbeza-beza. Okay.
So tuan-tuan dan puan, kalau kita boleh cakap kat sini, halia hitam ni kita boleh ambil mengikut berat badan kita. Okey, kalau contohnya berat kita 60 kilo, anda boleh ambil 6 biji lah satu hari. Itu secara basicnya lah. Okey, 3 biji pagi, 3 biji malam ya. So ikut berat badan kita dulu. So tuan-tuan dan puan, inilah dia kilang kita. Hari ni syarikat Volten mempunyai kilang 100% milik Volten sendiri. Okey, so anda tak perlu risau. Dan tuan-tuan dan puan, macam saya katakan, produk kita semua berasaskan halia hitam. Itu anda boleh nampak di sinilah. Ini adalah produk minuman terbaru kita. Okey, terbaru pertama. Produk minuman terbaru kita iaitu apa? VR4 Extra. Okey. So saya just highlight saja secara orang kata apa? Secara random lah. Okey. So secara ringkas. Okey, secara ringkas saja, yang mana VR4 Extra ni memang dia gabungan daripada halia hitam dan juga ekstrak bunga kekwa. Okey, so cara pengambilan dia adalah anda boleh ambil dengan minimum 2 kali lah satu hari. Bila-bila masa anda boleh minum, tak kisah nak ambil sejuk ke panas ke pun boleh, tak ada masalah. Tapi memang ada kesan dia sangat bagus. Okey, yang mana yang tak suka minum kopi, anda boleh ambil ini. Sangat bagus. Saya dah cuba dah. Okey, alhamdulillah. So seterusnya, ini adalah minuman yang paling laris di Volten. Okay, dah terjual lebih 1 juta kotak tuan-tuan dan puan. Nama dia V-Cafe, Premium Arabica Coffee. Okay. So tuan-tuan dan puan, anda kalau tengok di luar sana, ada yang cuba-cuba nak jual secara online, anda kena hati-hati. Kita di syarikat, okay, telah pun dapati ada yang jual secara fake, palsu. So kena hati-hati. Sebab apa? Dapatlah produk ini secara sah dari syarikat kita, yang mana mengandungi ekstrak halia hitam. Kita ada kopi, dia punya gabungan daripada kopi Arabica Premium Brazilian dan juga ekstrak kulit manggis. Sangat bagus untuk kesihatan menyeluruh ya. Memang sangat bagus untuk meningkatkan tenaga. So banyak yang tengok hari ni, setiap pagi bila anda ambil ni dah rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah. Memang sangat bagus. Kita sangat syorkan. Kita sangat syorkan. Saya berani cakap kat sini. Okey, sebab itulah hari ni kita masih lagi bertahan sehingga hari ni alhamdulillah tak ada lagi kesan sampingan. So alhamdulillah, sangat syukur. So tuan-tuan yang mana tak boleh ambil kopi, rasa dia tak yakin dengan minuman kopi, mungkin beranggapan kafein yang tinggi ke tidak, dia mungkin tak tahu lebih mendalam tentang kopi Volten ni, anda boleh cuba dulu dengan produk teh kita. Sebab apa? Double black. Double black, kenapa saya cakap double black? Kerana dia menggunakan teh hitam dan juga halia hitam. Okay, dan gabungan dari juga ada ekstrak kulit manggis dan juga inulin. Inulin prebiotik, bagus untuk perut kita ya, bahagian perut. Sebab apa? Segala penyakit kita ni kebanyakannya datang daripada perut kita ya. So memang bagus juga ambil teh halia hitam ini ya. Seterusnya, ini dia adalah susu vitamin yang mana mengandungi bahan susu New Zealand, ekstrak snow lotus, ekstrak halia hitam, habatus sauda, ekstrak sarang burung dan juga inulin prebiotik. So produk Volten kita ni ada 2 produk yang ada campuran inulin prebiotik, iaitu black tea dan juga vitamin. So anda boleh ambil ini untuk masalah bahagian perut lah. Okay. So seterusnya, ini adalah VMAX ataupun produk minuman penggalak tenaga anda. So anda boleh ambil selain daripada ambil minuman dekat luar sana yang kita tak tahu mungkin campuran gula ke kan. So ini kita menggunakan ekstrak halia hitam, butia superbar, finger root, ekstrak jumanggis. Anda rasa manis sebab apa? Sebab dia ada nano sweetener. Okey, iaitu gula tebu hitam. Okey. So memang manis lah sebab menggunakan gula tebu hitam kan. So anda boleh amalkan ni, ambil sejuk boleh, panas pun boleh. Anda just shake saja. Shake sajalah. Okey. Seterusnya kita ada baik untuk ini adalah liquidnya, VR5 liquid. Kalau tak boleh ambil halia hitam dalam bentuk kapsul, anda boleh ambil dalam bentuk liquid, iaitu VR5 nama dia. Ada campuran ekstrak halia hitam, lutein, okey, bagus untuk mata, bunga marigold ini ada delima, ekstrak kulit manggis dan juga madu lebah asli. Okey, so ini untuk produk yang seterusnya. Dan untuk wanita juga bagus. Okey, kita ada B20. Okey, B20 kita ada ekstrak halia hitam, kita ada rempah Arabic, ekstrak sarang burung, delima, madu lebah asli. Okey. So ini juga bagus kita keluarkan, okey, B-protein. Okey, untuk mana yang nak amalkan makanan sihat, gaya hidup sihat, okey, anda nak kenyang lebih cepat, so anda boleh ambil B-protein ini. Sebab apa? Bila kita ambil protein memang bagus, kita perlukan protein. Setiap orang perlukan protein. So yang bestnya B-protein ni kita ada whey protein, ada kidney bean, coklat Belgium,
ekstrak biji kopi hijau dan juga Garcinia Cambogia. So memang bagus kalau siapa yang nak amalkan gaya hidup sihat, cepat kenyang. Sebab apa? Kadang-kadang semua orang dia rasa bila makan satu pinggan tak cukup, rasa nak makan lagi. So saya sarankan anda ambil B protein ini ya. Okey, so itu tentang kesihatan. Dan tuan-tuan puan, baru-baru ni kita launching lagi produk baru kita dalam segmentation kecantikan ya. So ini produk terbaru kedua kita. Kalau tadi VR4 Extra tadi adalah produk terbaru pertama. Okey, so ini adalah produk terbaru kedua kita, iaitu produk yang berasaskan orang kata dalam bentuk kecantikan. Okey, produk beauty scare lah. So kita ada kat sini cleanser, kita ada cleansing balm, lipstick, ada matte foundation, kita ada compact setting powder. So anda hari ni kalau tengok tadi dah dapat kesihatan, dah sihat semua, anda juga boleh dapat kecantikan di Volten ini. So mana yang hari ni anda rasa dekat luar sana anda beli tu rasa tak berbaloi, saya sarankan anda ambil beli dekat Volten. Sebab apa? Bila anda beli kat Volten, anda akan dapat duit balik. So perempuan sangat beruntung lah. Okay? Bila hari ni Volten keluarkan produk kesihatan, ini produk kecantikan, kita mix sekali tuan-tuan. So kalau lelaki pun boleh guna, tapi bukan lipstick lah. Anda boleh guna cleanser, anda boleh cleansing balm ni sangat bagus. Cleansing balm kalau anda nak tahu lebih mendalam boleh tanya leader yang bawa anda, yang perkenalkan bisnes ini kepada anda lah. Memang sangat bagus. Saya dah follow 3-4 program yang share, yang berkongsi tentang cleansing balm ni. Banyak ejen kongsi, ejen lelaki, dia gunakan seperti guna minyak rambut tu. Kalau dulu kita panggil bell cream kan, yang warna putih tu kan. Ada yang gunakan macam minyak rambut. Okay, sapu di kepala, ini yang mana orang kata lebih tahan lebih lama, yang mana beruban kan. Anda boleh ambil ni sebagai satu treatment lah. Okay, nak hitangkan balik rambut ke apa. Saya dah follow event 3-4 kali ni, saya tengok banyak ejen yang bagi testimoni macam tu. So alhamdulillah lah, bagus. Satu orang kata produk yang multi purpose. Selain untuk produk kecantikan, anda guna untuk produk untuk lelaki pun boleh guna. Okay. Baik, so tuan-tuan, itu dari segi kesihatan dan kecantikan. Dan hari ni kita nak tahu macam mana nak buat duit. Macam mana nak buat duit dengan Volten ini. Okay, di kala hari ni ekonomi pun tak menentu kan. Kita pun hari ni tengok banyak ramai lah dekat luar sana yang kena buang kerja dengan kos sara hidup tinggi, tambah pula dengan minyak pun makin naik kan. Jadi hari ni kita mungkin nak cari solusi macam mana nak buat duit dengan Volten ini, dengan produk yang bagus. Okay, hari ni kita nak buat duit macam mana. So saya nak jemput sharer yang pertama akan kongsi dengan kita hari ni. Dia akan kongsikan dari segi plan pemasaran hari ni macam mana dengan cara yang mudah ini. Okay, pertama iaitu Tuan Rosli Osman ini adalah toke mi Jawa di Seremban, asal Seremban, menetap di Seremban. Hari ni tuan-tuan dengan sambil berniaga mi Jawa tu, alhamdulillah buat bisnes ni secara tak langsung. Okay, hari demi hari beliau berjaya collect cash 100,000. Okay, 100,000 cash masuk akaun bank beliau. Dari segi income tiap-tiap bulan tu ada. Dan yang ni pula adalah cash secara simpanan. Dapat pula 100,000. Ni dia tuan-tuan, merupakan achiever top 30 lah. Okay, so tuan-tuan, marilah sama-sama kita nak dengar sikit macam mana nak buat duit dengan Volten. Kita jemput Tuan Rosli Osman. Silakan Tuan Rosli. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Taki yang sentiasa ceria, sentiasa membantu semua ejen-ejen Volten di Volten International. Jadi saya mengambil kesempatan ni, sebelum saya mulakan acara ni, saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana kita di Volten International boleh mencapai satu destinasi yang di mana tengok macam saya kan. Contohnya, saya seorang penjual mi Jawa saja. Tapi alhamdulillah syukur kepada Volten International mempunyai satu produk yang cukup luar biasa hari ini, di mana kita telah pergi ke 10 negara, dan ini adalah achiever yang saya pernah dapat di Volten International. Jadi saya dapat 100,000 tuan-tuan dan puan di Volten International dengan bantuan daripada tim saya dan juga terutamanya kepada Datuk Ismail Chani yang mempunyai satu platform yang cukup luar biasa hari ini. Okey. Jadi inilah saya, Rosli, yang berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Okey. Saya nak sharekan kepada anda bagaimana untuk kita berjaya di Volten International, sebab siapa pun anda layak bersama Volten International. Tak kira di mana pun anda berada, di mana-mana di dunia ni anda boleh berjaya. Jadi saya nak sharekan bagaimana kita boleh dapat
Tuan Taki, saya nak pakai ini ke ataupun saya pakai saya punya? Boleh, saya just continue je guna slide saya. Okey Tuan, baik. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang mulia. Bagaimana kita nak bermula di Volten International? Kita beli produk dulu dan kemudian kita share kepada sahabat-sahabat kita dan kemudian kita akan kita earn money. Sebab di Volten International anda boleh dapat commission setiap hari. Daily commission, calculation withdraw di online shopping Volten International. Dekat sini kita gunakan digital marketing system dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita penghantaran daripada Volten International adalah percuma. Di Malaysia, Sabah, Sarawak adalah percuma. Anda tidak perlu ke mana-mana. Anda hanya gunakan sistem Volten International. Anda boleh buat income setiap hari. Okey? Jadi, bagaimana nak bermula di Volten International? Sangat mudah, tuan-tuan dan puan. Dengan cara anda membeli produk Volten. Okey? Kita sediakan package agent. Di mana tuan-tuan dan puan? Di sini kita boleh bermula dengan starter pack. Contohnya harga setiap kotak VR4 ni, anda tengok dekat VR4 tu harga dia adalah 110 dan bila mana anda beli 3 kotak sepatutnya harganya adalah 330. Saya ulang, 330. Tetapi Volten memberi anda diskaun yang pertama dan anda hanya bayar di Volten RM270 dan telah dapat diskaun sebanyak RM50. Ini adalah harga di Selpik. Anda boleh ambil di Shah Alam, di Bandar To'on, di Perak dan di Kedah. Okey, ini dan juga anda boleh bermula dengan basic. Dengan beli satu set saja. Dengan nilai harganya 540. Harga sepatut tuan-tuan 660. Tapi anda hanya bayar 540. Volten bagi anda terus diskaun dan anda dapat sistem Volten. Dan anda juga boleh bermula dengan standard iaitu 2 set atau super 6 set atau premium. Kenapa ada starter, basic, standard, super dan premium? Ini adalah package agent di mana anda boleh pilih package yang sepatutnya. Okey? Next. Okey, kita tengok Kita tengok. Okey, pertama, apa yang kita dapat sekiranya kita berkolaborasi dengan Volten Netcommerce? Pertamanya, anda akan mendapat untung runcit di antara 15 hingga 35%. Contoh. Okey, contoh anda beli harga VR4 adalah harga RM90. Sebab anda dah dapat diskaun. Dan anda jual dengan harga RM110. Bermaksud anda telah mendapat sebanyak keuntungan RM30. Banyak kan tuan-tuan kan? Sekotak kita dapat RM30. Kalau sebulan kita dapat RM900. Betul tak tuan-tuan? Hanya dengan bermula dengan hanya sekotak hari. Ini permulaan kita boleh untung je. Dan apa lagi keistimewaan yang anda akan dapat di Volten International? Ini adalah harga-harga kotak di Volten International. Semua ejen dikenaki mengikut harga runcit jualan yang ditetapkan. Contoh, harga sekotak kos ejen kopi adalah RM50.80. Sekiranya anda jual RM60, anda akan dapat keuntungan lebih kurang RM10. Lebih kurang. Dan ada beberapa harga yang VMAX, vitamin susu kita yang best, yang sedap, V-Protein, dan ini adalah harga untung runcit. 15 hingga 35%. Okey, kita lagi dapat keuntungan apa? Okey, referral. Referral yang bermaksud sekiranya anda bawa orang masuk ke Volten International, beli produk kita, kita akan dapat 3 keuntungan. Okey, 3 keuntungan referral, group sale dan apa itu RP. Okey, saya ceritakan referral. Contohnya starter pack. Starter pack ni adalah kita kira setengah set lah. Setengah set. Lebih mudah faham, setengah set. Bila mana anda kenalkan produk ini kepada rakan-rakan anda, kepada keluarga anda, okey, anda akan mendapat keuntungan sebanyak RM50.
Kalau satu set anda akan dapat RM100. Kalau 2 set anda dapat RM200. Super anda akan dapat RM600. Paling best tuan-tuan dan puan, anda dapat 10 set anda dapat RM1,000. Hari ini anda daftar, keesokan harinya anda terus dapat RM1,000. Mana nak dapat macam ni? Dan inilah luar biasanya Volten Net Commerce, komisen jual peribadi. Ini peribadi. Dia ada 3 keuntungan lagi. Okey? Saya terangkan anda perlahan-lahan sedikit, anda kena ambil masa. Ini adalah single set di mana sekiranya anda beli satu set VR4 capsule, ada 6 box. Satu box harga dia 110 tadi macam saya cakap. Tetapi anda hanya bayar 540. Anda telah save sebanyak RM120. Dan juga Volten International juga menyediakan set-set combo yang di mana tuan-tuan dan puan, set-set combo ni hari-hari buat promosi seperti macam diskaun. Anda tengok Okey. Kita tengok combo set. Saya suka share kepada combo Ash kerana anda boleh ambil kalkulator, anda kira sama-sama dengan saya. 4 kotak harga dia VR4 adalah RM440. Dan susu ni satu kotak adalah RM80. Bermaksud harga satu set combo Ash ni adalah RM760. Tetapi anda hanya bayar kepada Volten International RM560 dan anda secara automatiknya telah dapat diskaun sebanyak RM200 tuan-tuan. Dan anda telah dapat sistem sekali. Luar biasa. Sekiranya anda beli combo Ash, inilah anda akan dapat sebanyak diskaun RM200. Dan kita banyak lagi combo set. Anda boleh gabungkan di mana-mana set yang anda suka. Contoh combo P. Saya sangat suka combo P dan saya sangat suka combo S. Combo S ni anda boleh dapatkan dengan harga yang lebih jimat. Dan saya nak ceritakan apa itu komisen jualan kumpulan. Okey, sekiranya anda tengok 3 pakai blazer hitam ni adalah diri anda sendiri. Di mana tuan-tuan dan puan, Rosli di atas yang pertama tu dan baju hitam 2 tu adalah Rosli juga. Di mana ini adalah kumpulan anda, group sale. Di mana sekiranya tuan-tuan dan puan, okey, anda tengok group sale commission, sekiranya kumpulan A ada beli satu set, kumpulan B ada beli satu set, anda akan dapat lagi RM25. Okey, sekiranya kumpulan A ada beli 2 set, kumpulan kanan ada beli 2 set, anda akan dapat RM50. Sekiranya kumpulan A ada beli 10 set, kumpulan B ada beli 10 set, anda akan dapat RM250. Ini adalah jualan kumpulan. Anda juga wajib dapat sale di kumpulan. Inilah luar biasanya di Volten International. Sekiranya anda beli package yang betul, okey, anda beli package yang betul, basic anda akan dapat sehari 500, sebulan adalah 15,000. Itu adalah satu penama saja. Kita boleh buat 3 penama. Macam Rosli ni boleh buka 3 akaun. Okey? Nanti kita akan sharekan di dalam Zoom yang lain bagaimana Rosli, Taja Rosli dan Taja Rosli lagi, dan anda ada 3 akaun, anda akan dapat RM45,000. Okey? Sekiranya anda pilih yang package yang betul, super atau premium, contohnya anda akan dapat sebanyak minima di Volten RM3,000. Itu super. Sebulan anda boleh dapat RM90,000. Kalau anda ada 3 akaun, anda boleh dapat keuntungan RM270,000 di Volten International. Dibayar setiap hari, tuan-tuan. Ni setiap hari setiap hari. Dan di Volten tidak ada sistem flashing, di mana di sini anda join Volten sepanjang hayat. Dia tidak ada expired date. Okey? Tidak ada expired date. Sepanjang hayat anda join Volten dan anda terus bersama Volten sehingga sepanjang, dan boleh diwarisi. Contohnya macam saya, kalau saya meninggal dunia, boleh diwarisi kepada anak saya. Okey? Keuntungan yang kali ketiga, dalam jualan yang sama. Okey, ini dipanggil RP, Redemption Point. Tetapi dia bersyarat. Okey? Bersyarat. Di mana tuan-tuan dan puan yang mulia,
hanya pakej super dan premium saja layak untuk anda dapat RP. Super ni 6 set. Maksudnya 6 set. Jadi, di mana kumpulan A anda tengok, kumpulan A ni ada penjualan 10 set. B ada penjualan 10 set. 2 RP anda akan dapat di Rosli 2. Okey, C 10 set kiri, 10 set kanan. Di D, Rosli 3 akan dapat 2 RP dan secara automatik Rosli 1 terpaksa terima 4 RP dan jumlah jualan itu adalah 8 RP bersamaan. 8 RP ni bersamaan adalah RM800. Anda bayangkan dalam satu jualan yang sama, anda dapat 3 kali bayaran. Kan? Jadi kat sini 2 RP ni anda nak buat apa? Okey, saya tunjukkan contoh. Nak buat apa dengan RP ni? Okey, 15 RP anda boleh tukarkan poin RP ini kepada smartphone yang bernilai 1,500. 25 RP phone atau laptop harganya adalah 2,500. 50 RP anda boleh tukar tunai RM5,000. 70 RP anda boleh dapat umrah dan trip secara percuma di Voltec International. Okey? Dan 100 RP tunai anda boleh dapat RM10,000 tunai. 350 RP anda boleh dapat tunai lagi RM35,000. 750 RP anda layak dapat kereta percuma di Voltec International. Berikut 1,000 RP tunai. Saya dapat RM100,000 secara tunai anda dapat. Dan 1,500 kereta bernilai RM150,000. 3,000 RP kereta atau rumah RM300,000. 6,000 RP kereta atau rumah RM600,000. 10,000 RP tunai RM1 juta. Dan keseluruhan nilainya adalah 2.286. Anda dapat secara percuma di Voltec International. Proven sukses. Siapa yang proven sukses di sini? Siapakah yang dapat di Voltec International? Cash, redemption point. Tadi saya ulang, 50 RP anda boleh tukar dengan RM5,000. 100 RP anda boleh tukar dengan RM10,000 Malaysia. 350 RP anda boleh tukar dengan RM35,000. 1,000 anda boleh tukar RM100,000. 10,000 anda boleh tukar RM1 juta. Tuan-tuan dan puan, ini bukan mimpi. Ini contoh-contoh orang yang telah berjaya redeem RM5,000. Tak kisah anda siapa pun. Semua yang join Voltec, kalau anda bersama ikut sistem yang betul, anda semua layak di Voltec International untuk cash, dapat cash RM5,000. Ramai di sini yang dapat 100 RP, RM10,000 tuan-tuan dan puan. Seperti Kak Rema. Ramai lagi yang berjaya, suri rumah tangga. Orang biasa saja. Kak Puan Zaitun, ramai yang berjaya dapat di sini. Okey? Dan ini adalah RM35,000. Ramai wanita suri rumah tangga yang dapat di Voltec International secara tunai. Okey? Dan ini dapat kereta secara percuma. Daripada hasil jualan tadi, anda dapat cash money lagi dan anda dapat lagi redeem kereta percuma, tuan-tuan. Ini proven sukses. Tuan Ismail, seorang peniaga pasar malam. Dan ramai lagi dapat kereta. Activa ada, ada CRV ada, Toyota Vios ada. Dan ramai lagi yang berjaya di sini. Anda tengok tu. 100,000. Bukan seorang. Ini yang baru. Muka yang baru. Muka yang sebelum ni dah ramai, tuan Taki. Jadi ini adalah salah satunya adalah insan yang tu, dia yang jual mi Jawa tu. Dapat 100,000 tuan-tuan dan puan. Bukan senang. Di sini anda boleh berjaya. Anda boleh dapat 100,000. Terus masuk ke bank anda secara tunai. Dan siapa lagi layak? Anda tengok, saya akan sharekan. Ini adalah 3 orang yang sangat berjaya di Voltec International. Puan Ajah Zaitun, Legacy Achiever, Datin Sarina dan Mr. Murti. Ini dapat RM1 juta Malaysia secara tunai. Tuan-tuan puan, 1 juta masuk terus ke anda punya akaun. Dan ada ramai lagi berjaya di sini. Saya akan sharekan. Kak Puan Siti Salmah dapat 3 kereta, rumah mewah. Tuan Yunus dan isteri dapat 2 kereta mewah. Cikgu Amir Rizal dapat 1 rumah mewah.
Siapa lagi dapat di Volten? Tuan Ismail, Puan Siti Aisyah, dan baru ini dia redeem 2 rumah lagi. Tuan Ismail redeem 2 rumah lagi. Okey, Tuan Fairuz redeem kereta Porsche. Tengok, kereta-kereta mewah. Puan Kanage, Tuan Awang Isa, sebentar lagi anda akan dengar daripada Tuan Awang Isa. Apakah penjelasannya? Apakah rahsianya? Bagaimana dia berjaya di Volten? Datuk Seri Aziatan, seorang peniaga pam minyak. Ada 3 share. Tetapi kenapa dia nak buat? Di sini anda akan berjaya di sini kerana dibimbing, diberi banyak maklumat di Volten International. Puan Wasanta, suri rumah tangga dapat Porsche. Dapat lagi kereta Muslim, kereta-kereta mewah. Ini semua kereta dibayar oleh Volten International. Mak Lang dan Pak Lang. Tuan Raja Morgan. Ini semua orang-orang biasa. Puan Raja Morgan. Dan ini orang-orang muda. Orang-orang muda. Tuan Abdul Syafiq, Abdul Rashid. Tengok Nurul Afrika, Abdul Rashid. Dapat kereta Toyota Supra, tuan-tuan. Bukan kereta kaleng-kaleng, kereta biasa. Luar biasa. Dan saya difahamkan kereta GTR yang dipakai oleh Tuan Abdul Syafiq ni, satu kereta yang ditempah. Bukan kereta yang biasa. Kereta yang luar biasa. Dan seterusnya, saya sharekan lagi insan-insan yang berjaya di Volten. Seperti Mr. Sabara Sofia, Mr. Anderson Abraham, Tuan Ismail Smith. Mr. Anderson ni, tuan-tuan dan puan, luar biasa. Driver lori saja, tuan-tuan dan puan. Dapat kereta Mercedes yang berharga ratusan ribu. Bukan semua orang boleh berjaya dalam ni. Tuan Ismail seorang peniaga pasar malam asalnya. Tapi hari ini di tempat yang betul, di landasan yang betul, anda boleh berjaya kerana dibimbing. Dan inilah seorang insan yang cukup luar biasa. Bukan 1 kereta, tapi 7 buah kereta dapat secara percuma dan 1 juta ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kalau kita kerja 10 tahun, 20 tahun, macam saya, susah nak dapat menjadi tuan-tuan dan puan sebab kita tak ada sistem. So, di Volten International, kita mempunyai satu sistem yang cukup luar biasa. Ini seorang lawyer yang ada firm sendiri. Datin Serna Chong, Diamond Entrepreneur. Dapat kereta mewah 1 juta ringgit dan dia dah redeem 3 biji buah rumah. Tak silap saya 4 biji. 4 biji. Jadi, tuan-tuan dan puan, siapa lagi? Inilah kita punya seorang insan yang cukup berjaya di Volten International dan mempunyai legasi yang cukup luas di 10 negara. Puan Ajah Zaitun Omar, Royal Entrepreneur. Kerana di sini kita mempunyai satu sistem hanya bergerak satu sistem yang sama. Kerana contohnya kalau anda bermula di Malaysia, anda boleh dapat jaringan anda di 10 negara. Malaysia, Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia. Di 10 negara. Tengok kereta Mustang, Range Rover, Bentley, motor Harley Davidson dan 1 juta ringgit. Dapat di sini secara percuma, tuan-tuan dan puan. Dan di sinilah saya sharekan kepada anda, tak kira anda siapa pun, walau anda di mana pun, anda boleh berjaya kerana kita ada satu sistem yang cukup luar biasa. Jadi saya serahkan kembali kepada Tuan Taki. Sekian, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rosli atas sedikit perkongsian ya. Dari segi marketing plan, kan, dari segi kisah kejayaan daripada ejen-ejen Volten ya. So tuan-tuan dan puan, anda dah nampak sikit jalan kan macam mana hari ni kita tengok bisnes Volten ni memang sangat telus dan hari ni memang memberi satu pulangan yang besar lah untuk ejen-ejen ya. Dan kita nak dengar lah sebagai satu semangat untuk kita sebagai permulaan ini, bila anda jadi ejen Volten bukan sekadar hanya mengguna produk, bukan sekadar hari ini anda konsum saja untuk sihat, anda juga boleh buat duit. Okey, kita semua boleh buat duit. Alright. So kita nak dengar sikit, kita jemput Tuan Awang Isa yang mana seorang petani. Okey, memang hidup daripada zaman muda sampai sekarang memang seorang petani pesawah padi. Yang mana memang menguruskan pesawah padi bersama dengan ahli keluarga beliau, anak-anak beliau pun buat sawah padi dan merupakan hari ni bila buat bisnes Volten ni, hidup mereka satu keluarga berubah. Okey, sawah padi pun makin bertambah, makin banyak, makin besar bidang tanah tu, kan. Dan hari ni bila buat bisnes Volten ni juga, alhamdulillah kesihatan juga pun Pak Cha dapat juga. Dan hari ni tuan-tuan puan, dengan kesihatan yang baik, hari ni Pak Cha juga dah masuk ke dalam top 50 international di syarikat Volten ini.
Dan jomlah kita nak dengar sikit kisah kejayaan daripada Pak Cha. Kita sama-sama kita berikan tepuk ramaian kepada Pak Cha. Silakan Pak Cha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Cha. Apa Terima khabar, kasih. sihat? Terima kasih Taki. Baik. Terima kasih Tuan Rusli yang baru lepas Zat. Ya. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Ismail Cik Ani dan Zahira. Tak lupa juga satu orang lagi yang perkenal kat saya hari hitam ni ialah Puan Hajah Zaitun. Saya takkan lupa kenal jasa dia sebab saya jadi manusia balik sebab saya masa tu dah sakit yang tiada ubat. Sakit saya sakit 7 rangkai. 7 rangkai sakit ni tak ada ubat dah. Buah pinggang pun dah tahap 5. Selit di saraf apa semua banyak lah. Saya serta satu persatu lah. Sakit saya kan. Ini kongsi dia pertama kali. Pertama lagi produk kita lah. Nombor 1 lah. Nombor 1 di dunia yang satu produk boleh lega semua penyakit. Contoh dia macam tu lah. Macam saya sendiri. Jadi bukan cerita orang lain. Cerita kita sendiri. Mengalami. Apabila kita kena sakit. Diperkenalkan oleh Kak Tun. Bagi cuba. Selepas cuba. Kita berasa sihat. Kita baru perkenal kat kawan-kawan. Yang seterusnya yang hari ni saya boleh dapat kereta. Boleh dapat boleh dapat apa duit. Boleh macam-macam kan. Boleh pergi Mekah. Boleh pergi negara-negara luar. Itulah kelebihan Walton. Saya sakit pertama saya kencing manis lah. Kencing manis ni ibu segala penyakit. Kencing manis ni tak ada ubat. Cuma yang saya boleh insulin 50 pagi, 40 malam, masuk buat 40 hari. Itu sejarah saya. Selepas kena kencing manis ni, ibu segala penyakit, dia berbacap berbagai-bagai penyakit lah. Lepas dia ada mai pertama sekali mata saya lah. Mata saya ni tak nampak. Saya pakai spek 25 tahun. 25 tahun. Spek ni berpuluh-puluh spek lah saya tukar. Hingga hari ni tak pakai spek lah. Boleh baca, boleh bebas. Dengan izin Allah kan. Kita ketiak. Lepas tu yang kedua ni. Kencing manis. Dah tak payah insulin. Insulin saya pagi 50, malam 40. Tak payah insulin. Dulu insulin lah pagi 50, malam 40. Hingga ke 25 tahun. Apabila dapat produk Hala Hitam, beransur-ansur pulih dan berhenti semua ubat-ubat hospital. Bukan kita ubat hospital tak baik. Tapi kalau kita amai ubat hospital lagi, penyakit akan tambah lah. Bukan kayak korang. Dia cuma boleh tahan, dia tak akan lega. Ini pandangan saya. Pandangan pakar-pakar doktor lain lah. Tapi doktor pun ada join dengan saya. Banyak orang yang doktor yang join dengan saya. Contoh, mereka sakit macam-macam kan. Mereka mencuba. Jadi, saya sedikit tak fikir lah. Tentang Hala Hitam ni. Yang terbaik lah. Bagi saya terbaik di dunia lah. Sebab harapan hidup saya. Dengan masa tu. Ujung kehidupan saya kena buat dialisis. Dalam masa tu saya kena buat dialisis. Nak kena buat tapak. Doktor dah sah. Kena pergi buat. Kebetulan tu Kak Tun bagi Hala Hitam tu. Saya makan masuk hari ke-8. Setelah bahasa Selesa. Saya terus pergi jumpa Kak Tun. Saya nak beli banyak itu. Saya terabak. Saya beli banyak. Saya beli satu premium. Saya tak belilah satu kotak. Satu set. Saya tak beli. Saya beli satu premium. Saya tak tahu apa dia premium. Tak tahu masa tu. Kita bukan pandai. Kita tak tahu langsung buat bidang negara ni. Jadi apabila beli satu premium. Saya makan sehat. Tapi dalam 3 hari habis satu premium. Sebab orang tengok kita. Macam mana Alhamdulillah sihat balik. Itulah. Yang saya nampak kata benda Walton ni terbaiknya. Terbaik di dunia lah. Kita senang sembang. Sebab benda satu produk boleh melegakan semua penyakit. Jadi apabila peluang ni kita ada. Kita buat pelan-pelan. Cerita kat orang. Kongsi kat orang. Sedekah kat orang. Itulah manfaat dia yang kita dapat. Kalau kencing manis ni. Kencing manis sampai cucuk 50 pagi 40 malam. Kalau tuan-tuan yang kena tu tahu ceritalah. Yang tak biasa mengalami, tak boleh abang lah. Macam saya sendiri, saya dah kena sendiri. Contoh dia, penat saya ni. Penat ni cerita hingga kena sebulan 2 kali kena pergi sedut gas di PMC, Yellow Star. Kena pergi jumpa doktor, kena sedut.
Berapa tahun yang saya kena sedut. Demam sakit ataupun risau rokok, bau habuk-habuk dia kena sedut. Tak sedut dia takkan hilang. Yang kita penat ni. Tapi dengan izin Allah, lega terus. Dia tak akan balik dah. Dia tak pernah balik dah. Dia semula elok balik. Saya penat pun penat. Bukan penat tua. Dia penat pada kecil. Kecil umur 2-3 tahun tu duduk penat dah. Dulu umur saya duduk buah kapok dengan daun kapit terbang upak buah badan dulu lah, zaman dulu. Zaman susah dulu ni. Jadi satu anugerah Allah bagi ahli hitam ni boleh hilang ke semua. Ini kita kongsi kesihatan, tentang kesihatan. Tapi kita cerita kesihatan apabila sihat, rezeki pun mai boleh bantu kita. Jadi yang kita sakit kita ni contoh ni, kalau kena saraf. Kalau kena saraf duduk tak boleh tau. Dia lenguh, dia kebas. Dia kebas hingga kata teruk lah. Kebas ni nak cakap sembang orang tak boleh. Orang main ni kita sembang keluar tu lah. Sembang tu tidur tu tak boleh tahan lah. Sebab kesihatan. Apabila sampai peringkat tu, saya pun sampai orang main rumah kita tidur. Sembang orang duduk kursi, kita duduk tidur. Itulah. Yang tu yang sakit. Ujung-ujung paling teruk. Paling teruk bukan kau baik. Tapi apabila dapat ahli hitam satu perubahan hidup saya. Contoh macam saya buat benda apa dulu. Bukan tenang sangat. Buat benda. Saya kena pinjam 500,000. Nak kena buat model. Model 500,000. Saya 6 bulan baru dapat balik. Model saya keluar 500,000 tu 6 bulan tu baru nak patah balik. Tu belum tahu kalau padi tak menjadi. Dia akan hilang hasil tu. Untuk kerja buat kita. Jadi yang kita bersyukur sangat, kita dapat satu produk yang baik, sistem pun terbaik lah. Kita menjaga ni tak tipu orang tau. Kita tak macam menjaga lain. Menjaga benda lain ni, direct selling ni, hang kena aku, kena hang macam tu. Tapi yang ni tak, sistem. Apabila kita daftar orang, dia naik nama dia, dia boleh tengok sendiri duit dia. Pendapatan dia, macam saya tak pandai, saya kirim, tak pandai lagi, sampai lah. Anak saya duk buat. Bukan saya pandai lagi, saya tak tahu. Sampai lah. Saya boleh cari orang. Boleh kempen orang tengok kita sihat. Yang penting sihat. Jadi, apabila saya buat yang ni, satu perubahan hidup saya lah. Keselesaan hidup, kita dapat kerja peri, kita dapat duit peri, kita dapat emas peri, kita dapat bendang. Tak kurangnya saya beli 18 kalung. Kalau umur hidup kita main umur 60 baru nak boleh beli bendang ni, tak mungkin lah kalau kita tak sihat. Tapi dengan Walton hal hitam ni, insya-Allah Allah bagi rezeki bertambah. Kita boleh dapat kesemuanya. Tapi kerja dengan kena jujur lah. Kita kena jujur dengan kita, dengan Allah Ta'ala, dengan manusia. Kita tak boleh buat sewenang-wenang dengan orang. Buat kerja bagi betul, insya-Allah. Jadi, apabila sakit saya hilang, saya lagi semangat lah. Konok saya boleh pergi umrah, boleh pergi Cambodia, boleh pergi Indonesia, boleh pergi kata Turki, saya tak pergi lagi anak saya pergi. Itulah satu anugerah Allah bagi. Bukan senang kita nak dapat pergi. Tapi dengan hal hitam ni kita boleh pergi di mana saja kita boleh pergi. Banyak lagi tempat-tempat yang saya tak pergi. Sebab saya tak pergi. Masa tu tak buat saya elok, kita pergi macam mana. Macam Datuk pergi Turki, masa tu kat mula-mula pergi Turki. Saya boleh pergi, saya tak mau pergi. Disebabkan kesihatan kita. Lah ni Alhamdulillah, sihat balik ke semua lah. Semua ubat kita tak makan. Jadi apabila kita tak makan ubat, selesaan kita ni, kalau buah pinggang sampai tahap 4, tahap 5 ni tak makan ubat, dia bertambah baik tu. Kalau kita makan ubat, kesihatan kita memang tak bagus lah. Kesihatan kita tak baik lah kita makan ubat. Bukan kita nak beleceh buat ubat tak. Tapi kalau seterusnya makan ubat, confirm tak sakit pun jadi sakit. Sebab usus kita akan rosak disebabkan ubat tu, ubat yang kita makan. Hari doktor-doktor kata, saya pun bincang dengan doktor juga. Tapi saya makan hal hitam ni, hilang kesemuanya. Yang inilah satu anugerah Allah bagi. Apa yang kita nak lagi, kita peluang di depan mata. Contoh, peluang di depan mata, produk kita bagus, sistem kita bagus, toke kita pula bagus. Tak ada manusia dah payah nak cari toke dah macam Datuk Ismail Jani ni. Melayan orang dengan baik, hormat orang. Itu kita nak cari orang macam mana lagi.
dia selalu bagi imbuh harga kita yang terbaik. Bagi offer, bantu kita, bantu ejen-ejen ni supaya naik, supaya cepat kaya. Itulah siapa ambil kesempatan masa tu, masa offer kita beli banyak lah. Masa tu lah kita buat duit, kita sedekah orang, bantu orang. Ini cara dia, cara hotel ni. Tadi cerita kesihatan, tapi kita baca apabila dapat kesihatan, kita nak pendapatan yang lumayan, yang selesa hidup. Jadi nak selesa hidup dengan hotel. Kalau siapa yang lari tinggal tu menyesal tak sudah. Yang tinggal hotel lah. Menyesal tak sudah. Sebab nak cari peluang macam hotel ni cukup payah. Sebab kemudahan semua syarikat dah sedia. Datuk Ismail orang yang pengalaman luas. Orang yang dapat boleh baca orang macam mana keadaan. Pasal dia buat kerja tu dulu. Apabila dia buat kerja tu dulu, dia pengalaman banyak. Dia tak mau bagi orang terkenal macam tu. Dia buat cara ni. Cara kemudahan kita. Itulah cara hotel. Jadi, yang kita nak pertama kalilah kesihatan lah. Kesihatan kita nak. Kalau duit banyak tak sihat nak buat apa? Kita jumpa orang berbagai-bagai. Setiap ejen-ejen dia akan jumpa orang yang macam mana. Orang yang berkira duit, dia sayang nak makan, dia kata mahal. Itu semua alasan-alasan dia. Tapi itulah menempah akhirnya. Banyak ramai kawan-kawan kita yang bantah cakap kita, takut kita nak kena mereka, kesudahan mati. Ni banyak ramai. Banyak ramai yang kita jumpa tu berbagai-bagai. Kalau jadi ejen, kalau tak kena dugaan macam tu, memang tak tahulah. Cakapan orang, cara kita bercakap kan, daripada kita bohong pada semua tu. Jadi kita tunjuk bukti benda tu betul. Sama kesihatan, kewangan, harta benda kita ada, bila tunjuk orang betul lah, aku ni dapat semua bukan ketipu hang. Percaya tak percaya macam tu lah, kita bukti. Tu kerja buat saya bukan pandai, tak pandai. Tapi boleh closing orang lah, kalau boleh sembang orang, cerita macam mana pengalaman kita pada sakit, hingga sehat, hingga dapat duit. Macam mana nak buat duit. Jadi sekian, terima kasih lah. Dalam testimoni saya yang sikit saja. Baik. Ya, baik. Ya, terima kasih Baik. Pak Cha, Baik, Tuan Awang Isa. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah dengar dah perkongsian daripada dua speaker, iaitu Tuan Rosli Osman daripada seorang peniaga Mi Jawa dari Seremban, dan juga Tuan Awang Isa, seorang petani sawah di Kedah ya, dari Alostar. So tuan-tuan dan puan, anda dah nampak dah, produk bagus, company dah bagus, sistem dah bagus. So hari ni apa kata kita buat keputusan, kita join Volten, kita buat betul-betul. Kita daftar sebagai ejen Volten, anda pilih produk yang betul, pilih package yang betul, anda buat betul-betul. Boleh? InsyaAllah. So setakat itu saja pada malam ini. Terima kasih semua partisipan yang berjaya masuk. Saya nampak sini Hajar Zaitun Omar, VIP Legacy pun ada dalam ni. Datin Syarina pun ada dalam ni. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih kepada leader-leader, kepada ejen-ejen yang support event syarikat secara offline dan juga online ya. So semoga kita semua berjaya besar di Volten. Anda faham, anda berjaya. So kena banyak masuk event, pergi event syarikat secara fizikal ataupun online macam ni pun masuklah. Sebab apa, kita bukan ada syarat pun kalau di online ni. Percuma, anda datang masuk. Macam minggu ni, minggu lepas kita buat secara NCS online kan. Minggu depan insya-Allah kita invite pula top management bagi training kat kita secara online. So tuan-tuan puan, setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini di Netcommerce Seminar online ini. So yang mana yang dah dapat tiket event di HQ, tahniah buat anda. So, jangan lupa di cawangan Sungai Petani ada NEW ya, New Entrepreneur Workshop di Sungai Petani. Tiket saya rasa dalam 40 tiket, ada lagi yang balance. So completekan, habiskan tiket itu. Sebab apa, yang akan turun adalah kita punya BDM, Mr. Anson Lai akan turun ke Sungai Petani untuk ajar ejen-ejen tentang sistem macam mana kita nak run bisnes Volten ni. Macam mana kita nak mula bisnes Volten ni, dan juga bersama BDD, Business Development Director Tuan Johari Muhammad Jaafar ya, akan turun. Dan tuan-tuan, anda pun juga boleh bersuah kenal lah dengan Hajar Zaitun Omar. InsyaAllah akan bersama dengan kita di HQ, di Sungai Petani branch nanti ya. So di Ipoh juga ada event. Saya akan berada di Ipoh hari Ahad nanti bersama Kak Siti Salmah, iaitu top leader dari Ipoh, bersama Puan Yusnita Yusof,
kita ada Mr. Wisbadanda Rao, kan, kita ada ramai lagi yang top leader di Ipoh, dan juga minggu ini anda support lah event-event kita, ya. Alright, setakat itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang, insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah tu datang daripada diri kami. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Volten Power. Bye-bye semua.